itu istimewa. Sebenarnya guru teaching ini kita berikan fokus. Dia memang ada dalam amalan pedagogi. Kita ada cooperative learning, pendekatan tentang mastery learning. Kita ada macam-macam. Blended classroom, blended learning. Kita ada flipped classroom. Semua ada dalam amalan pedagogi kita ni. Cuma dalam curriculum baru ini kita ada alam dan manusia. Alam dan manusia ni pun satu perkara baru. Tapi nanti teknikal tadi Puan Norani. Saya terang ni. Okay? Alam dan manusia. Alam manusia ni kita gabungkan subjek-subjek. Dia bukan akan gabung subjek. Dia gabungkan disiplin ilmu. Contohnya muzik. Disiplin ilmu muzik. Apa lagi? Disiplin ilmu PJ. Pendidikan jasmani. Kesihatan. Lagi kita kata geografi. Disiplin ilmu tu betul. Yang kita gabungkan tu kita jadi alam dan manusia. Jadi satu istimewa. Yang kita nak bangunkan anak murid kita itu ialah pembudayaan ilmu pada disiplin ilmu itu.